Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin ya rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadis sahih, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Jadi pertamanya, marilah kita melahirkan rasa syukur kita kepada Allah Ta'ala kerana kita masih dipanjangkan umur supaya kita dapat beribadah, dapat belajar. Dan yang keduanya, supaya dengan panjang umur tadi, kalau kita ada dosa, kita boleh bertaubat. Seterusnya, selawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan yang dikasihi sekalian, semangat untuk kita beraya tu masih kuat. Jadi kita beraya, ada lagi rumah terbuka, rumah tertutup. Jadi, tapi jangan lupa keperluan untuk kita menuntut ilmu. Semayang orang yang berilmu lebih afdal daripada orang semayang tapi tidak menuntut ilmu. Jadi mudah-mudahan kita tidak silap dalam melakukan ibadah kerana ketidakadaan ilmu kita. Jadi sebab itulah surau-surau masjid-masjid kita laksanakan kuliah ilmu secara berterusan. Sebab itulah Jabatan Agama ada, dia panggil program takmir masjid. Takmir maknanya kita imarahkan masjid, surau-surau kita dengan majlis ilmu. Dan sebaik-baik ilmu adalah kalamullah. Sebaik-baik murid adalah yang belajar kalamullah. Dan sebaik-baik guru adalah yang mengajar kalamullah. Hadis sahih yang kita bacakan tadi adalah khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang mengajarkan Quran, orang belajar Quran kemudian mengajarkannya. Jadi mudah-mudahan ada di kalangan pendengar, di kalangan yang belajar, di kalangan murid-murid yang akhirnya menjadi orang yang mengajarkan Quran. Jadi pada hari ini kita nak masuk tafsir Quran semula surah Al-Baqarah. Baru ni kita habiskan surah Al-Munafiqun. Jadi Ustaz pun dah tak mahu ulang dah. Jadi ulang kaji sendirilah. Tak ada exam kita kelas kita ini. Jadi dia habis macam tu. Jangan begitu ya. Kalau boleh mengajinya sikit, ulang kajinya banyak. Jadi malam ini kita nak sambung habis cerita orang munafik, kira-kira dalam 13 ayat panjang-panjang, hampir 2 muka. Habis cerita orang beriman kira-kira 5 ayat, 1 sampai 5. 6 sampai 7 cerita orang kafir. Orang kafir yang jenis degil, tak mau lagi beriman. Ada juga orang kafir yang dia masih belum beriman tapi ada potensi nak beriman. Malam ni kita nak seru orang kafir, dia masih lagi belum Islam, ghairul Islam. Istilah ghairul Islam ini ada digunakan dalam Quran juga, ghairul muslimin. Tak Islam lagi, tapi ada potensi masuk Islam. Ya. Jadi kadang-kala kita kena beranggap orang itu ghairul muslimin, tak Islam lagi. Ya, kerana Quran pun nas syara' ada menggunakan istilah berkenaan. Tuan-tuan puan-puan sekalian, surah kita tadi kita nak tengok ayat ke berapa kalau masih ingat. Yang Ustaz baca dalam solat maghrib tadi. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi. Ayat 31 lah. InsyaAllah.
format kita, ya, kita belajar tafsiran, kemudian kita belajar sedikit hukum membaca, hukum tajwid. Sampai kita habis 4 kali sebulan kita mengaji. Kalau ustaz masih ada di Labuan, kita mengajilah, ya. Yang tak dapat ikut secara direct, kena mari ikut secara direct juga, kerana lebih berkat dia. Dengar ke online ni kadang-kadang dia kurang sedikitlah darjah dia, ya. Okey, baik, kita sambung muka surat ayat 21 bukan 31, ya. Ayat 21, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi. Okey, kalau nak baca, kalau nak tengok Quran, dia jadi masalah dah sikit. Pasal dia jadi terbelit-belit. Pasal bila diterjemah ikut tulisan Rumi, dia tak synchronize. Ya ayyuhalladzina amanu sini, ya ayyuhan nas, kena balik kanan pula. Ustaz tengok. Jadi ustaz mengaji dulu kitab lama dia boleh jawi. Dia boleh synchronize. Kita baca daripada kanan ke kiri. Jadi tuan-tuan tidak ada pilihan lain kecuali kena ada 2 Quran. Jadi kalau tak ada, kena pandailah. Ustaz pun jadi pening. Hari mula-mula tu pening. Pasal dia main mula-mula, start kiri, dia masuk kanan, kiri, kanan, kiri, kanan. Okey, kita baca, ya. Tak baca rhythm tashih ataupun tahqiq dia panggil. Slow, perhatikan satu persatu, ya, rentak yang dislowkan. Begitu insya-Allah, ya. Mula dengan a'udzubillah. Ustaz nak ingatkan satu, kalau boleh kita nasihat dekat anak-anak kita, adik-adik kita, ya, firman Allah, idza qara'tal Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Bila dibacakan Quran, maka wajiblah kamu diam dan dengar. Ya, dalam solat ataupun luar solat. Dia memang sungguh mengganggu. Kalau baru-baru jadi imam, dia jadi 4 rakaat maghrib tadi. Itu. Jadi kita didiklah anak-anak kita jangan terjebak kepada yang haram. Itu haram hukum dia, ya. Dosa jangan jatuh kepada mak ayah. Kepada kita yang tak menegur, ya. Sebaiklah. Ustaz dah lama jadi imam, tak jadi 4 rakaat. Dia boleh jadi 4 rakaat. Kadang-kadang bawa kepada 5. Walaupun kita hafal 1 juzuk, 30 juzuk Quran, kena diam semua, kan. Jadi kena dengar. Jadi dalam semayang dan luar semayang, itu adalah ayat Quran. Maka wajib hukumnya. Okey, kita tengok, ya. Kalau boleh jangan terjadi lagi lah anak-anak kita, imam baca, dia baca merata, merapu kot lain, ya. Dia memang ganggu, kan. Okey, kita baca, ustaz baca rhythm tahqiq, ya, pelan-pelan supaya dapat kita perhatikan makhraj dan hukum tajwid. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ikut, ya. Masalah a'udzubillah ini, idza qara'tal Quran fasta'iz billah. Apabila kamu nak baca Quran, maka bacalah perlindungan dengan Allah daripada syaitan. Jadi ulama menyatakan sunat, tapi ada ulama yang mewajibkan. Jadi bismillah pula, kerana Nabi berkata, man la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Siapa yang membuat satu kerja, lebih lagi baca Quran, dia tak mula dengan bismillah, maka putus berkat. Jadi kita baca setiap kali, kita baca dua-dua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Masalah zal.
Jadi dulu masa ustaz mengaji dulu, guru ustaz yang pertama, kedua, ketiga, dia kata tekan lidah ke hujung lidah ke hujung gigi. Sebenarnya kena pelas sedikit, keluarkan lidah sedikit. Allazi. Kalau tidak tak akan jadi. Dia akan terkalih jadi zai. Jadi jangan segan nak keluarkan lidah sedikit. Keluarkan lidah, hujung lidah kena pada gigi. Allazi. Kalau tidak sekadar allazi, kadang-kadang dia terhilang. Pendengar tak boleh bezakan di antara zai dengan zal. Kita pergi seterusnya. Allazi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a. وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ Kuat sikit ya, biar nampak masuk dalam kamera ya. Jadi biar bunyi macam ramai. Orang mendengar yang tak ada di majlis dia rasa semangat sikit kan. Lagipun ustaz akan cam. Siapa yang baca tak tepat makhraj, ustaz akan ulang terus tegur ya. فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. Sadaqallahul azim. Baik, malam ini kita kena perhatikan huruf zal. Zal ustaz dah sebut dengan huruf tha. Dia kena keluarkan sedikit lidah, tapi jangan sampai ke tengah lidah. Di hujung lidah bertemu dengan hujung gigi. Kalau tidak, dia tak akan jadi. Jadi, kena tashih kerana dulu, masa mengaji dulu, ya, kita tak dapat skill. Masa budak-budak dulu kerana penerangan itu tidak jelas. Jadi, kita hanya masih di dalam mulut, tak keluarkan. Gigi bertemu gigi, gigi bertemu hujung lidah, tak dikeluarkan, dia memang tak jadi. Macam juga huruf dha. Dha, cuma dha tebal. Dha, zalim. Jadi za lazizun, allazi, zi. Tak kena huruf zal, tak betul Fatihah.
Siratal ladzina an'amta alaihim. Jadi huruf zal sangat sensitif, dia ada dalam Fatihah. Tak dapat tidak kena betulkan. Ya. Kemudian huruf sa. Sa pun sama. Ya, tengok fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Ya. Baik, dua. Kemudian huruf yang spesial dengannya tidak ada di sini, iaitu huruf dha. Jadi dua saja yang kita nak betulkan pada malam ini, huruf yang payah nak disebut oleh orang Melayu kita, iaitu huruf zal dengan sa. Usalli fardal maghribi thalatha raka'at. Thalatha raka'at. Gigi ustaz ada masalah sikit, bocor di sini. Kerana dah geraham dah ni, dia ada ngundur ke belakang, dia keluar angin ke tengah sikit. Ya. Thalatha raka'at. Sa mesti keluar sedikit. Lidah ada 3 pattern. Satu orang yang lidah panjang. Panjang lidah dia. Biasa suara dia dia lagi merdu. Bagi dia mudah sikit. Bagi pattern lidah kedua, jenis pattern lidah yang agak pendek. Dan ada lidah yang boleh digulung, ada lidah yang tak boleh digulung. Lidah macam ni, gulung maknanya dia boleh kilok macam tu. Ini biasa orang lidah panjang dan lembut. Itu Tuhan dah buat, tak boleh nak adjust dah. Dalam masalah lidah panjang pendek ini, orang yang lidah dia panjang sedikit, dia boleh gulung, dia boleh kepak, itu biasanya dia cepat menyebut. Dan cara dia sebut pun lagi cepat, tepat. Ya. Ada orang lidah dia keras, banyak isap okok. Tak nak kata kau isap okok ni, ustaz tak isap okok tapi tak nak kata. Tapi guru ustaz selalu kata, ini lidah keras, isap okok kuat, kata dia. Dia masa tu ustaz mengaji pondok, mengaji tafsir, kena baca. Tapi ustaz tak kenal pasal ustaz tak isap okok, lidah tak keras lagi. Ataupun ayat dia, baca Quran macam mu'allaf masuk Melayu, kata dia. Jadi tak apa, kita ngaji pelan-pelan ya. Ustaz terus nak terjemah masa singkat. Kata Allah. Ini ayat seru. Tak banyak ayat ya ayyuhan nas. Ya ayyuhan nas, ya duhai ayyuha, duhai juga. Dia takkid kepada ya ayyuha. An-nasu manusia. Wahai manusia, u'budu. Asalnya u'budu hamzah wasal di situ. Bila dhammah pada an-nasu dia sambung terus, dia jadi ya ayyuhan nasu u'budu. Wahai manusia, ibadatlah kamu. Jadilah hamba kepada rabbakumul ladzi. Kepada Tuhanmu yang allazi. Allazi yang. Ingat, allazi maknanya yang. Allazina yang banyak. Yang. Orang yang banyak. Allazi satu orang. Khalaqakum. Tengok allazi yang pertama tidak ada allazina. Tidak ada nun. Maknanya allazi yang pertama merujuk kepada Tuhan kamu. Yang mana khalaqakum. Khalaqakum menjadikan. Khalaqa menjadikan. Kum, sambil-sambil itu boleh tengok kitab dobit tepi. Ustaz terjemah terus, nak lengkap masa. Biasa kita panggil satu orang qori, baca. Khalaqakum. Menjadikan kamu walladzina min qablikum. Kamu pun Allah jadikan. Orang sebelum kamu pun Allah jadikan. Orang sebelum kamu mati, kamu pun akan mati. Itu maksud dia. Sebelum kamu dah ada bilion orang dah hidup. Tapi mereka mati. Sekarang ni giliran kamu hidup. Kamu pun tak lama nak mati. Itu ayat dia. Itulah kalau kita faham kan. Ustaz baca maghrib tadi. La'allakum tattaqun. La'alla maknanya mudah-mudahan. Kum tattaqun. Memudahan kamu takut kepada Allah. Kalau ibadat, kita mari diberi Allah takwa. Puasa pun sama, sembahyang pun sama. Jadi sepatutnya, bila dengar tadi, maghrib tadi, kita bacakan, Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum
وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Itulah seruan Allah. Duhai manusia, beribadatlah kepada Tuhanmu yang menjadikan kamu yang ada hari ini dan yang menjadikan orang yang sebelum kamu yang telah mati. Dengan ibadat tadi kamu akan takut kepada Allah. Itu dia maksud dia begitu kan. Okey. Jadi maksud dia begitu. Jadi ayat yang lain banyak tempat Ustaz berjumpa. Contohnya Allah kata, awalam yahdi lahum kam ahlakna min qablihim minal qurun yamshuna fi masakinihim afala yasma'un. Apakah kamu ini tak tengok, kamu berjalan tu kubur-kubur yang orang dulu hidup kaya, kubur-kubur yang orang dulu hidup pangkat besar, kubur raja-raja, kubur orang miskin, yang dia tak ada sekarang. Kamu tak tengok ke dulu bandar itu bandar yang aman makmur, sekarang ini jadi padang gersang. Itu makna ayat tadi. Jadi bila dengar ayat ni dah cukup dah kita. Jadi orang baik dah. Cerita orang mati dalam ni dah masuk sekali. Okey, baik, sambung lagi. Sebenarnya allazi ja'ala lakumul arda. Allah bangkit ni. Allazi, yang mana allazi yang kedua ketiga ini, allazi ja'ala lakumul arda firasya. Allazi ini merujuk kepada Allah. Kadang-kadang tak dipakai allazi, dia pakai zil karim, zil fadli, zi ataupun zu, zintiqam, zuntiqam, zantiqam. Dia tak ta'al. Alif lam kepada depan tu adalah bermakna alif lam ta'rif, ma'rifah. Kalau di sini allazi tidak pergi ke lain dah, Allah. Siapa allazi ja'ala lakumul arda? Huwa Allah. Jadi allazi ja'ala lakumul arda juga nama Allah. Itu cara baca nama Allah. Yang mana menjadikan untuk kamu bumi. Bumi ini semua milik Allah. Innal arda kulluha lillah. Seluruh bumi ini milik Allah. Pemerintah uruslah geran pemilikan tanah itu dengan baik. Kalau dalam Darul Muslimin, utamakan muslimin untuk memiliki tanah-tanah. Sebab tu dalam undang-undang negara kita ada tanah, dia panggil tanah reserve Muslim Bumi Putra. Bumi Putra yang dia lahir asal di situ. Ada pihak yang tidak ambil berat, masa depan nanti susah kita. Bercakaplah hal ini. Orang kecil dan orang besar. Orang besarlah terutamanya. Berilah sekat seorang tanah pun, ya. Kerana mengenangkan tanah itu asalnya Darul Muslimin, milik orang Muslim. Kemudian bumi itu firasyan. Bumi itu kelihatan terhampar. Orang berebut nak tanah rata, buat bendang kan. Tanah bukit tak apa nak. Ustaz terbeli tanah bukit dekat Seremban. Aduh, payah nak jual sikit. Kerana bukit ni. Tapi ada juga orang suka tanah bukit. Buat kubur tanah bukit. Buat banglo, buat istana. Tapi modal besar. Kalau kondo apartmen, tingkat bawah dengan tingkat atas yang ada lift, mahal tingkat atas. Kalau apartmen tak ada lift, tingkat atas tak boleh jual. Orang tak monok, orang tak mau duduk, orang tua, tak larat nak panjat. Tingkat bawah lebih mahal. Luas sama. Dan orang tingkat bawah pula, dia boleh tamak-tamak sedikit. Dia buat apa-apa kat bawah. Ustaz nak ingatkan ya. Nak ingatkan, walaupun kita duduk di bawah, jangan jadikan tanah tepi rumah kita milik kita secara peribadi. Untuk buat perkara yang tak kekal boleh. Sebab itu adalah milik bersama. Ingat, salah tanah ini kita orang Islam tak macam orang kafir. Orang kafir tanah dalam pagar orang pun dia masuk lagi. Tapi tang dia, beli je tanah dia pagar. Orang kita tak boleh nak masuk. Dia punya cara. Rata-rata macam tu mereka. Ya, seinci tanah, sejengkal tanah. Kita ambil tanah orang, dia akan hempap kita. Jangan kita buat. Orang suruh jangan buat. Anda dengar ilmu ustaz beritahu ni, ini bergaduh. Ustaz sama ustaz, bubur tanah, sempadan, saman naik mahkamah, malu kan. Dinding pun kena kira. Kalau kita nak renovate, dinding tebal tu. Milik kita punya ada 4 inci saja. 4 inci lagi orang lain punya. Berlaku dalam kes, oleh kerana dinding macam tu, dia gomor sampai sini. Tak boleh.
Dia kena buat sini, tarik ke belah dia. Jadi sempit ke sebelah dia. Kalau sepakat baru boleh. Dinding ada 8 inci. Kamu punya 4 inci je. 4 inci lagi orang lain punya. Jangan. Kalau minta izin, dia benarkan boleh. Dari hitam putih. Nanti dia benarkan, anak dia pula besok kecoh. So kita runtuh balik. Berlaku masuk internet. Tak boleh. Memang tak boleh. Yang bantah itu benar. Kecuali dia nak bertolak ansur, nak halalkan. Kalau dia bantah memang kena. Begitu kan? Baik. Seterusnya. Okey. Firashan. Ini menjadi khilaf. Ada orang kata bumi ini adalah tikar. Datar. Karena diambil dalil ini. Pendalilan tidak benar. Firashan adalah kelihatan menikar. Kerana besarnya. Kita ada 10 bukti bahawa bumi ini bentuk sfera. Bukan seperti bola. Tapi agak bulat. Membujur. Semacam telur. Kita ada 10 bukti tentang kejadian malam, kejadian siang. Sejuk dan panas. Ya, kalau bumi ini mendatar, semua mendapat panas yang sama. Betul? Kalau bumi ini datar, semua mendapat malam dan siang yang sama. Betul? Saya dah pergi ke British, dah pergi ke Arab, dah pergi ke China, dah pergi ke Thailand, dah pergi banyak tempat. Suhu berbeza. Sebab apa bumi dia berbentuk separa bulat. Jadi akal yang bijak boleh mentakkulkan. Firashan di sini kawal dengan alam naj'alil arda mihada. Membuai. Bumi ini bukan firashan saja, tapi dia membuai. Dia berpusing, dia beredar, dan dia bergerak serentak dengan dalam galaksi dengan matahari. Dan dia ada bulan. Bulan beredar mengelilinginya dan dia beredar mengelilingi matahari. Matahari juga tajri. Wasyamsu tajri. Dan matahari bergerak. Jadi melahirkan sehari ada 24 jam. Ulama Islam yang menemukan sehari 24 jam. Ulama Islam yang menemukan setahun ada 265 hari plus lompat sedikit. Ya, 260 hari lebih. Baik, ulama Islam. Al-Battani dengan Khawarizmi dan macam-macam lagi ulama kepala Islam. Kemudian satu lagi ayat Quran pasal bumi ini, berapa perkataan ada? 300 lebih. Kena baca semua baru kita dapat keputusan bumi itu bulat ke mendatar. Baik, orang duk bergaduh. Bergaduh nak bergaduh tak apa. Tapi jangan kafirkan orang lain. Dia bergaduh, dia tim bumi mendatar macam tikar. Dia kafirkan orang kata bumi bulat. Ini tidak bagus. Ya, orang dah tahu, orang dah naik ke langit, orang dah ambil gambar dah. Bumi ini confirm tidak bulat macam bola. Jangan percaya lagi bumi mendatar itu, tak benar. Ya, Ustaz belajar falak, Ustaz tahu. Dan Ustaz mengikut ahli falak Islam. Ya, baik. Satu ayat yang menyatakan, tidakkah kami jadikan arda qarara? Bola dalam bahasa Arab apa bola? Ustaz. Dia kata dia bukan ustaz tapi ustaz panggil ustaz. Bola dalam bahasa Arab qurra. Qarara adalah bentuk seperti bulan. Bumi ini siapa orang Kelantan? Siapa orang Kelantan? Ustaz juga. Guli orang Kelantan panggil apa? Buah gurah. Gurah tu makna qurra. Sebab orang yang balik mengaji di Saudi, dia panggil Qurratul Qadami itu Gurratul Qadami. Jadi orang bukan Saudi, orang Mesir. Orang Mesir qaf jadi qurra jadi urra. Orang Saudi qurra jadi gurra. Dia bala. Orang Mesir jim jadi go, rajulun jadi rogulun. Jadi perbuatan orang jantan menjantani orang lain dipanggil rogul. Faham? Merogul itu adalah orang jantan menjantani orang lain. Itu rogulun. Itu rogul. Jadi dia bergaduh dua tu. Saudi dengan Mesir dia tak ngam sampai bila pun bergaduh. Pasal dia pilih. Ya, orang go itu pada orang Saudi pada qaf. Qurrah jadi gurrah. Buah gurrah tak pernah dengar? Guli itu gurrah. Dia lebih baru muda sangat kan. Zaman ustaz sempat main gurrah. Kemudian jin rajulun, jadi orang sebelah Syam, orang sebelah Mesir, rajulun dia jadi rogulun. Ini bahasa. Jadi qarara bermakna bumi itu kelihatan qarar. Bulat, walaupun kita duduk atas tu kita tidak jatuh. Allah buat satu sistem, di situ ada graviti.
Jadi firasyan was samaa binaa. Dan Allah menjadikan langit sebagai binaan. Binaan tak ada tiang. Jadi Ustaz mula berdarah ilmu falak, mula berasa kecil manusia. Mula berasa kecil bumi. Mula berasa kecil matahari. Mula berasa jauh matahari. Jarak matahari ke bumi berapa? 150 juta kilometer. Atau lebih. Jarak bulan ke bumi berapa? Sekira-kira hampir 500,000 kilometer jarak dia. Matahari itu nampak. Matahari, perjalanan cahaya daripada matahari turun ke bumi 8 minit. 1 saat cahaya bergerak sejauh hampir takriban, lebih kurang. Ustaz tak sebut tepat, tak ingat tepat. Dalam lebih kurang kira-kira dalam 300,000 kilometer per saat. Quran kata, masa kamu dan masa langit nanti adalah alfasanatim mimma ta'udun. Guru Ustaz, satu orang profesor, dia kira tepat Quran. Ya, tepat. Ya, sehari. Di akhirat nanti seperti 1000 tahun kiraan kamu. La ilaha illallah. Ustaz tak detailkan kerana kita belajar tafsir Quran secara umum saja. Wa anzala minas sama'i ma'an. Dan kalau hujan itu kena ingat. Wa dan anzala, menurunkan minas sama'i, daripada langit itu ma'an, air. Nabi SAW mandi hujan. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kamu mandi hujan, kamu basahkan badan pun dengan air hujan, ya Rasulullah. Aku sedang membasahkan dengan air yang baru turun daripada sisi Tuhanku, Nabi kata. Air hujan kan berkat tau. Sekali-sekala mandi air hujan tau. Tapi lepas 5 minit. Ustaz suka main 9 sekali, lepas 5 minit Ustaz keluar mandi. Tak apalah orang kata budak-budak, dia ubat. Wa anzala minas sama'i ma'an. Allah turun daripada langit air. Nabi kata air ini baru turun daripada sisi Tuhanku. Yang kedua, kami turunkan daripada langit itu ma'an mubarakan, ayat Quran juga, air yang berkat. Yang ketiga, ma'an tahura, air yang bersih. Tapi toksik, abuk, debu harus dibuang dulu. 2 hari lepas hujan malam Jumaat, Ustaz tak ada. Itu sangat mujarab. Kalau dibacakan 70 kali ayatul kursi, 70 kali al-fatihah, 70 kali 3 kul, simpannya. Segala jenis penyakit dalam perut, dalam dada ke perut dan dalam darah, ya, dengan izin Allah, dengan kudrat Allah, dengan syifatnya Allah, nama Allah itu syifa, dengan nama Allah itu syafi, pulih insya-Allah. Itulah wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum. Dan daripada air tadi, Ustaz nak test. Air yang paling sesuai untuk tanaman adalah air hujan. Sebab itu kalau kita bertani, biar banyak tung. Musangking disuburkan dengan bukan air pahit yang banyak klorin. Cina-Cina, sahabat-sahabat kita yang buat kebun musangking itu, dia tadah dalam tun drum tu, kemudian dia alirkan secara sekata. Mengalir sedikit, tapi sentiasa dapat air hujan. Paling bagus air hujan tu. Mana dalil inilah fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum. Air hujan sangat sesuai untuk tanaman. Jadi walaupun sekarang kita tidak menghargai air hujan. Kecoh satu labuan tak ada air. Ustaz kata, malulah dengan Allah, jangan kata tak ada air. Hujannya antara yang banyak hujan labuan. Dan antara yang banyak lautan adalah labuan. Ya, lautan sekadar nak mandi wajib itu nak boleh tak bergurau lah kan. Ada orang marah mungkin. Jadi gunakan tadah dia, ya. Span sistem penapisan air negara telah keluar plan untuk kita tadah air hujan. Tapi tuan-tuan duduk apartmen ni masalah lah sikit kan. Kalau duduk rumah-rumah yang Ustaz duduk rumah sewa, tapi rumah sewa teres, bolehlah tadah air hujan. Memang selalu ada air hujan, ya. Jadi penyakit balgam, ungkuk, ya, penyakit tak mengandung pun boleh. Kalau ada yang lama kahwin tapi tak mengandung, jumpa bawa air hujan, tadah jumpa Ustaz, nanti Ustaz bacakan dan Ustaz nanti suruh buat macam mana kan. Tapi ujian pertamanya, yang pertama sekali dia tak percaya, idak nombor 2 dia malas nak nadah. Dia kadang-kadang orang tunggu 3 bulan nak menadah pun, ya hujan je dia tak ada di rumah. Tak hujan,
Dia ada pula. Tak boleh Ustaz, 3 bulan dah nak menadah, tak ada rezeki kan. Jadi cara dia bukan masa kita nak, kita tolonglah tak ada kan. Ya. Dan air hujan boleh diobat dengan cara mandian juga. Kalau untuk penyakit-penyakit dibaca dengan 70 ayat suci tadi, kursi, Fatihah, 3 kul tadi, itu memang untuk minum 7 hari, 7 pagi, 7 petang. Ya. Mulakan di subuh hari, kalau sebaik-baiknya mula pada hari Isnin ataupun Ahad. Jangan dimulakan pada hari Selasa. Okey, kemudian fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Kenapa begini? Maka la, jangan. Taj'alu, kamu menjadikan. La di sini adalah dia panggil dalam Arab, dia panggil la nahiyah. La nahi, la larang. La nafi, dia nafikan. Allah itu berbilang. Yang ini la adalah la nahi. Jangan kamu jadikan untuk Allah itu berbilang-bilang. Wa antum ta'lamun. Sebenarnya Ustaz dah confirm. Baik agama apa pun, mereka itu sebenarnya berpercaya Tuhan satu. Yang masih segar dan original adalah Yahudi. Macam mana pun Tuhan satu. Tapi sebahagian Yahudi sesat, dia kata Uzair anak Tuhan. Jadi 2. Hindu ke, Buddha ke, Tuhan satu. Confirm. Tak menghadap orang alim mereka sendiri, Tuhan satu. Cuma mereka seronok. Bila mereka ada anak, mereka nak kata Tuhan ada anak. Faham tak? Bila mereka ada ternakan, mereka nak kata Tuhan pun ada bela ternakan ini, ternakan itu. Ini confirm. Jadi akhirnya, ya, makhluk mulia yang Allah jadikan di kalangan malaikat tadi, mereka kira dewa. Tuhan itu maha dewa. Dan kalau Allah itu berkuasa, dan mereka bagi nama Allah yang berkuasa dan membentuk satu Tuhan lagi. Dia keliru di situ dalam teologi. Jadi tengok ayat ni, fala taj'alu lillahi andada. Jangan kamu jadikan Allah itu berbilang-bilang, kamu beri nama dan kamu kata itu Tuhan berbeza daripada Allah. Padahal nama itu nama pada sifat Allah. Wa antum ta'lamun, kamu tahu. Sebab dalam kitab semua sebut Tuhan satu. Confirm Tuhan satu. Confirm Tuhan satu. Kitab apa pun Tuhan satu. Sebab itu Quran sebut begini. Dan seterusnya. Yang mengata begini Quran. Jadi kita tengok kesahihan sumber Quran. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna. Wa dan in sekiranya kun kana yakunu kun adalah kamu fi raibin dalam keraguan mimma dari apa nazzalna yang kami turunkan ala ke atas abdina hamba kami fatu bi suratin min misli fatu datangkan bi dengan suratin satu surah min mislihi yang sama dengan dia. Kita azan dulu. Allah dah cabar ya, Bilal pergi azan. Bilal muda kita kan, suara sedap alhamdulillah. Wa dan in sekiranya kuntum adalah kamu, kana yakunu kuntum fi'il madhi adalah kamu fi pada raibin keraguan mimma dua perkataan, satu min campur ma. Min daripada apa nazzalna yang kami telah turunkan. Nazala campur nahnu nazzalna. Ala di atas abdina hamba kami. Maka fa'tu asalnya. Fa'tu bi suratin bi harfu jar dengan makna maka kamu datangkan dengan satu surah mim mithli yang setimbang, tak lebih pun tak apa, yang sebanding dengan itu adalah dia, iaitu Quran. Dan Allah kata wad'u syuhada'akum, kamu ajaklah segala orang, jin ke manusia sebagai pembantu kamu. Syuhada ini makna saksi, tapi dalam konteks ini bermakna pembantu kamu. Min dunillah, selain daripada Allah, semua manusia, semua jin, semua malaikat, kamu ajaklah nak cipta. In kuntum sadikin, kalau kamu benar. Sebab bila turun Quran, ada orang kata Quran ini syair. Allah pun cabar. Ya, Musailamatul Kadzdzab hidup zaman Nabi. Bila turun ayat ini, dia pakat nak buat. Dia pun buat satu ayat Quran. Ayat Quran tipu dan pandir. Ya. Ustaz tak hafal banyak, semua ustaz ingat lagi ya. Masa mengaji dulu dalam kitab tafsir, dia buat al-fil mal-fil wa ma adraka mal-fil al-khurtumut tawil. Al-fil gajah. Ma al-fil, apa itu gajah? Wa ma adraka mal-fil, kamu tahu ke gajah macam mana? Al-khurtumut tawil. Gajah itu
belalai panjang. Budak sekolah tadika pun tahulah gajah ni belalai panjang. Dia nak tiru yang Quran turun. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Ya, kiamat. Qari'ah ni orang Arab tak pernah sebut dia. Qari'ah pada asal bahasanya orang semua muka berkerut. Korong. Muka susah hati. Tapi istilahnya Al-Qari'ah di sini tentang bila kiamat, orang begitulah keadaan dia. Serabut, tak ada ketenangan, tak bahagia dah. Jadi dia pun nak tiru. Al-Qari'ah mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Dia pun al-fil mal-fil wa ma adraka mal-fil al-khurtumut tawil. Gajah. Apa gajah? Kamu tahu ke gajah? Gajah belalainya panjang. Budak tadika pun pandai buat kan. Jadi dia pun mungkin dia terpengaruh juga dengan surah Al-Fil. Ya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Cerita ni orang Mekah tak tahu, dah lupa dah. Tentang hari-hari ya tentera Abrahah daripada Yaman telah dilempar batu dengan burung ababil. Ya, kena sebatu yang kecil mati Abrahah. Ya, dan tentera-tentera masuk gajah sekali. Walaupun gajah tak sudi nak serang kota Mekah, tapi dicucuk dia ni gajah masuk kali gajah-gajah yang tak berdosa, yang tak sudi nak menyerang pun sekali kena balingan daripada toyron ababil. Dia buat ayat. Dan Allah bagi jaminan. Maka sekiranya begitu. Lam taf'alu. Tadi la yang atas tadi adalah dia panggil la fala taj'al. La nahiyah. Ini nafi. Lam lan. Lam sama makna tapi bila lan selama-lamanya tidak. Maka kamu tak boleh buat. Walan taf'alu. Dan bila-bila selama-lama hidup balik pun tak boleh buat. Oleh itu kalau kamu tak boleh buat, maka kamu takutlah kepada neraka yang mana nanti bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Kat bumi ni kan kita nak bakar batu tak terbakar kan? Bakar sampah tu ada batu buang, kalau tidak tak terbakar. Kat akhirat nanti tuan-tuan, batu jadi bahan bakar. Jadi saintis bodoh-bodoh telah menafikan kebenaran Quran. Saintis cerdik-cerdik yang baru sekarang ini, rupanya bila api itu panas sangat, batu itu pula akan menjadi bahan bakar. Dia meletuskan, dia menjadi bahan bakar pula batu itu. Inilah ya yang kita tak pernah jumpa. Batu itu jadi bahan bakar. Bila api sangat panas, dia akan memanaskan lagi. Ya Rabbi. Uiddat lil kafirin. Kalau kamu engkar, itulah balasan untuk orang yang kafir. Ya, tuan-tuan, begitulah Quran menyentuh hati kita kan. Jangan jadi kafir nanti dibakar oleh api neraka. Jadi the moral of story pada malam ini sebagai penutupnya, pertama, betulkan huruf zal kita. Keluarkan lidah sedikit, allazi. Betulkan huruf sa kita. Keluarkan lidah sedikit, salasatun. Ya, siratal ladzina an'amta alaihim. Ya, allazi. Ya, allazi at'amahum min ju'. Allazi, ya. Okey. Kemudian sa, usalli fardhal maghribi thalatha rakaat. Ya, insyaallah ya. Kedua, Quran itu benar. Quran turun benar dan tak akan terpindah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Dan kami jaga sampai kiamat, orang tak boleh pindah dia. Al-Quran benar ya. Dan yang ketiganya tadi ya, marilah selalu kita berfikir tentang kebesaran Allah. Allah buat langit untuk turunkan hujan, untuk kita berfikir, buat bulan, buat matahari. Matahari memancarkan cahaya, kena pada tanaman kita, air kena pada tanaman kita, menghasilkan biji-bijian, kita boleh hidup. Ya, Allah ajak kita berfikir. Dan agama apa pun, pertama permulaan agama beriktikad bahawa Tuhan itu satu. Jadi diselewengkan, ada yang kata banyak Tuhan, itu tidak benar kan? Okey. Jadi kalau banyak Tuhan, Allah kata maka bergaduh sama Tuhan, hancur lebur langit ini. Bukan dunia, langit boleh hancur. Jadi begitu.
2-3 pengajaran tadi mudah-mudahan, dan pengajaran yang keempatnya saya nak seru sangat-sangatlah tuan-tuan di samping peminat yang baca Quran ni, cubalah cari kelas bahasa Arab ya. Quran dengan bahasa Arab ini adik-beradik. Sebab Quran bahasa Arab. Bahasa Arab itu Quran. Agama dengan bahasa Arab itu adik-beradik. Sebab hadis dalam bahasa Arab, kitab fiqh dalam bahasa Arab. Doa yang terbaik dalam solat. Jangan pula ada ya, kita doa kunut nazilah dalam bahasa Melayu. Tak boleh, tak sah solat. Ya, langsung tidak dibenarkan kan. Kalau nak juga, ya doalah hati je boleh. Perintahlah hati, mulut jangan bunyi. Ya, tuan-tuan. Sebab Ustaz nak seru. Ya, kita marilah pelan-pelan. Jadi tuan-tuan nak cadangan. Di samping Quran ni, Ustaz perhati yang terbaiknya adalah Quran yang terjemahan suhurut-suhurut tu. Jadi baru ni, ya Syekh Arab kita daripada Mesir datang, Ustaz hadiahkan ke dia satu. Sebab dia minat nak belajar bahasa Melayu kan. Tak kata mari sekali lagi, kamu dah boleh cakap Melayu lah. Tengok terjemahan. Jadi kita pun Ustaz dulu pun belajar bahasa Arab daripada Quran. Jadi kalau ada masa, Ustaz nak usahakan satu kelas bahasa Quran. Ini tafsir Quran. Bahasa Quran kita ambil daripada Quran, kita belajar gunakan. Contohnya kan, bala syahidana. Bala itu bahkan. Bila kita nak gunakan bahkan, ya, a'in ladaina li dirasa al-yawm, anak kata ke Ustaz. Ya. Ada kelas kita hari ni, jadi nak kata ada sungguh tu, Ustaz kita pun jawab bala. Yo ada. Ya. Kan kita guna jarang-jarang kan. Jadi nombor-nombor bilangan hari. Jadi kita belajar pelan-pelan. Bila kita dengar je kita dah tahu dah makna kan. Sedap kan? Jadi insya-Allah adik-adik yang hafiz, kalau boleh jangan hafiz saja tapi belajarlah bahasa Quran itu ya. Orang Arab pun terkejut bewok dengan kita. Adik-adik hafiz kita ni habis 30 juzuk Quran tapi bahasa Arab tak boleh langsung. Ada yang macam tu ya. Banyak fadilat dah juga tapi upgrade lagi kan. Jadi begitu saja untuk hari ini. Ada soalan ke? Tak ada, Ustaz nak berhenti terus ya. Dobit-dobit lah ya. Kita tak ramai. Walaupun surah yang beli, surah patut hadiahkanlah kepada pelajar yang rajin lah. Boleh conti, boleh tulis. Akan jadi inilah rujukan kita masa akan datang ya. Jadi jangan rugi, rasa rugi duit lah beli Quran yang satu lagi dia, yang besar. Kita mengaji je kita dobit anda. Kita mengaji 4 kali seminggu. Cuma minggu depan dah istiharkan Ustaz balik ke Semenanjung. Jadi minggu depan tak ada ya. Terus replay orang lain. Kalau boleh replay dengan kelas Quran juga ya. Ganti orang lain. Kalau tidak, buat baca Quran lah. Baca Yasin dan sebagainya. Biar adalah sekali seminggu kita tahsin dengan tafsir bahasa Arab sedikit ya. Jadi tak ada soalannya sebelah ni dapat apa-apa. Ada dapatan kan? Sebelah ni dah tak ada. Tak ada soalan, tak ada dapatan yang nak dikongsi. Kira habislah kelas kita malam ini. Lama kita cuti, lama kita berhenti. Itu saja. Wallahu'alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita doa sedikit. Allahumma rahamna bil Quran. Waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. اللهم ذكرنا منه ما نسينا علمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين يا أرحم الراحمين آمين يا الله. Saja wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.